aku asyik kaya korang je. Aku rasa dah tiba masanya untuk aku kayakan empire aku sendiri, staff aku sendiri. Tapi aku tak jumpa lagi produk yang betul-betul orang kata boleh make money all over the year. Sebab kita tahu ada produk seasonal, ada produk perlukan hype. Tapi aku tak jumpa produk yang betul-betul aku boleh buat duit sepanjang tahun. Sehinggalah Syam Khairuddin, CEO Afia Store. seorang marketer yang berpengalaman dalam bidang education dan advertising. selama 14 tahun ni aku study. Education is the key. Bila aku masuk dalam dunia education, dia takkan mati. Dia akan berterusan. Sebab tu ramai orang buat business education. Firstly, aku akan tengok untung dulu. Ramai orang target sale. Kita pendek dia kalau sale RM1 juta, untung anda RM50, apa cerita Ada beberapa faktor bila kau adalah marketer, kau nak pilih niche apa yang kau nak pilih. First, margin. Itu yang pertama. Kalau marketers, dia akan fikir cost per purchase, CPP. Itu kedua. Ketiga, the absolutely average order value, AOV. Kalau aku dapat tiga benda ni, margin tinggi, CPP rendah, AOV rendah, aku akan pilih produk tu untuk jadi aku punya bisnes. Kalau nak buat bisnes, guna duit orang. Kau nak pakai duit siapa-siapa, lantak kau. Kau nak pakai duit bank ke, duit apa kau pakai. Jangan pakai duit kau. Aku bukan orang konten, tapi aku orang konten advertising. Buat konten, run ads, tengok angle mana cun, data absolute, duplicate, jalan. Tengok sales semua okey, teruskan. Biasanya bila aku buat marketing, sesuatu angle tu akan mati maksimum 3 bulan. Paling kejap pun dia akan mati dalam masa 3 minggu. Kalau tanya aku, matrik siapa yang aku berpegang? Adalah time stock, CTR, CTA dan adalah benda-benda kat situ kan. Tapi style aku, ini aku beritahu style aku akan buat video dah. Ada yang rasa stuck dalam bisnes dekat sini, buat bisnes dah lama tapi sales susah nak capai target. Untung pun tak nampak dan stres dengan pekerja yang selalu buat pening kepala. Jom sertai seminar Grow Your Business dengan Hasbul Brothers. Confirm dapat solution yang boleh anda apply terus. Klik link dalam description di bawah. Okay dah. Alright. Oh sudah rupanya. Okay, dia dah record. Start dia dah gelak lah. Dia dah start. Okay lah tu. Okay. Pada? Assalamualaikum Tuan Syam. Waalaikumsalam Tuan Mirul. Selamat datang ke Lagu Lutut Podcast. Jadi untuk soalan pertama saya dekat Tuan Syam, kepada mereka yang tak kenal Tuan Syam kan, dengan apa perjalanan bisnes Tuan Syam, kerja Tuan Syam, sebenarnya kan apa mesej yang Tuan Syam nak sampaikan kepada dunia tentang apa yang Syam buat? Asyiknya ayat tu. Ya. Yeah. Supaya orang boleh tahu, orang boleh fahami seorang Syam Khairuddin. Allahu Akbar. Okay, Assalamualaikum. Saya Cik Syam. Saya lebih dalam dunia marketing agency sebenarnya. Sekejap. Kau jangan pandang kamera, kau pandang aku je. Oh, pandang kau? Aku mana tahu. Kau tak cakap tadi. Okay. Aku dalam dunia marketing lah. Marketing and sale. So, almost 15 tahun aku dekat dalam dunia marketing and sale yang aku buat senyap-senyap. So, company aku, kalau marketing agency kita dikenali sebagai trytekan.com. Kita trytekan.com. Tapi sebenarnya aku sekarang tengah build satu empire namanya Afia Store Sdn Bhd, book publisher. Itulah dia. Kenapa tuan tiba-tiba nak buka daripada trytekan.com nak buka Afia Store Sdn Bhd tu? Buat publisher tu. Aku suka ayat ni. Aku suka soalan ni. Okay, sebabnya dalam 14 tahun menghandle klien-klien punya marketing, aku rasa penat gila. Penat dengan klien. So, macam contoh, kita bagi all out the best pun, klien akan terminate kita. Okay, mesti ada orang cakap, biasalah adat, niaga apa semua kan. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin okay. Tapi dah bertahun-tahun ni aku rasa macam lemau. Aku rasa macam aku asyik kaya korang je. Aku rasa dah tiba masanya untuk aku kayakan empire aku sendiri, staff aku sendiri, dengan orang-orang kat sekeliling aku. Sebab aku perasan banyak owner-owner bisnes ni, diorang tak appreciate marketers lah. Ini personal aku lah. Kalau ada yang setuju. Tapi kebanyakan marketers, dia akan setuju dengan aku. Dengan statement aku ni. Owner bisnes kebanyakan ni tak appreciate langsung marketer. So aku terasa benda tu. Lepas 14 tahun aku buat marketing agency ni. Yes, dalam 14 tahun ni, bukannya 14 tahun tu aku buat marketing agency. Dalam 14 tahun aku dalam dunia marketing. Aku bekerja dengan orang. Aku buka bisnes kecil-kecilan. Aku handle klien kecil-kecilan. Tapi lama-lama aku jadi fed up. Sebab
dilayan macam endah tak endah je. Kita dah growkan company dah grow, dia tenang kita macam tu dia. Dia macam wah, aku tak berminat benda tu. So lama-lama ramai orang tegur aku, Syam, aku rasa kau ni boleh je buka empire sini. Boleh je kau grow sendiri. Yes, tapi aku tak jumpa lagi produk yang betul-betul orang kata boleh make money all over the year. Sebab kita tahu ada produk dia ada seasonal, ada produk perlukan hype. Tapi aku tak jumpa produk yang betul-betul aku boleh buat duit sepanjang tahun. Sehinggalah aku jumpa selama 14 tahun ni aku study, education is the key. Tapi korang jangan ramai-ramai masuk pula dengan education punya niche ni. Okay, education is the key lah. Sebab tu aku masuk dalam dunia education. Bila aku masuk dalam dunia education, betul tu, dia takkan mati. Dia akan berterusan. Sebab tu ramai orang buat business education. Tapi ramai yang masuk dalam dunia education ni, dia orang dalam offline punya game. Maksudnya dia orang masuk tender, dia orang masuk supply sana sini. Tapi aku dalam dunia online. Bila aku masuk dalam dunia online, aku pula dah pernah handle banyak company education sebelum ni. Mungkin yang tengok ni mungkin ada marketer education dekat pusat tuition ke buku-buku dekat luar sana, dia mungkin kenal aku. So bila aku study, aku buat marketing untuk diorang, shock sale diorang tinggi all over the year. Tak pernah turun-turun. Yes, ada turun tapi tak banyak pun. That's why aku decide untuk buat marketing, aku decide untuk buat education punya niche. Alhamdulillah, getting stronger, getting bigger. Sebab tu lah aku pilih untuk slowly untuk tutup marketing agency aku. Aku tak tutup lagi, tapi aku dah maklumkan dekat banyak klien aku. Aku total sekarang aku handle 50 klien, 50 plus klien all over the Malaysia. So ramai juga klien aku dah tahu pasal benda ni. Yang aku dah inform diorang 31 hari bulan 12 aku akan tutup marketing agency aku. Dan diorang tanya why. Sebab performance okay, sale pun okay, month by month graph tu increase, tapi aku nak tutup marketing agency aku. Padahal marketing agency aku bagi amount yang sangat banyak dekat aku. Bagi aku lah, kalau aku dah tak ada perasaan, dah tak ada feeling dekat marketing agency tu, dekat sesuatu bisnes tu, aku akan tutup. Sebab aku memang sayang marketing ni. Memang aku dalam, kau dengan aku pun dah lama. Kalau siapa yang tak kenal saya dengan Cik Mirul dah lama. Bukan sehari dua, kita dah kenal bertahun-tahun. Sebelum PKP lagi. Sebelum PKP tu agak-agak bila, memang lama. Sangat lama. Bukan sehari dua saya kenal dia. So kami sama-sama buat marketing agency dulu. Kami sama-sama masuk dalam dunia business and marketing. So lama-lama marketer-marketer yang macam kami yang dah lama dalam industri ni, yang mungkin orang tak kenal sebab kami memang tak promote muka, tapi orang kenal by nama. Lama-lama kami akan ada rasa terasa dengan owner-owner business dekat luar sana. Mungkin ada owner business tak setuju, ada owner business setuju. Cuba korang tanya marketer korang hargai tak marketer korang? Tapi kebanyakan yang aku handle owner business kat luar sana, diorang tak hargai pun marketer-marketer yang korang hire ni, korang hire in-source ke outsource ke, aku tak rasa pun korang hargai. So hargai daripada segi macam mana? Korang ada bagi diorang commission ke, korang jaga dia ke, diorang bagi idea korang dengar ke tak, lepas tu korang duk pangkah, lepas tu diorang tak habis-habis dengan statement marketing ni merugikan, tapi korang still juga hire kita orang. Lepas tu korang dah fed up, korang buang macam tu je. So korang anggap macam marketing ni sampah. So aku yang dalam industri yang lama ni, aku rasa macam fed up dengan owner-owner business dekat luar sana. Ya korang nak attack aku, korang attack aku okay je. Sebab ramai usahawan dekat luar sana yang dah pernah ambil servis dengan aku, diorang kenal aku. Dan aku pun agak terkilan dengan diorang semua. That's why aku buat decide, bukan semua usahawan macam tu, tapi kebanyakan owner-owner business kat luar sana macam tu. Sebab tu aku decide untuk tutup marketing agency aku 31 hari bulan 12 ni. Dan aku nak go to my own empire. So aku dah tak ada nak serabut dengan orang, nak serabut dengan owner business. Aku rasa ramai je marketer terasa pasal benda ni. Tapi tak ada tempat nak bagi tahu. Dan bila diorang bagi tahu, tak adalah orang nak ambil dia servis dekat dia. Cuba panggil beberapa orang marketer kan, duduk sekali dengan aku. Diorang pun akan rasa benda yang sama. Diorang tak dihargai tau. Macam contoh kau bagi payment pun 1,500. Marketers tu buat berjuta siut, tapi kau bayar dia 1,500 je. Kau tak rasa ke dia macam fed up? Ya, mungkin kau boleh cakap, habis OPEX, OGS kita orang tanggung.
banyak lagi untung tu. Aku pun ada business kan. Aku pun juga marketer. That's why aku decide untuk tutup marketing agency lah pada tahun ni. 31 hari bulan 12 2025 for goods. Dan aku nak teruskan dengan book publisher aku, Hafiz Tosan Bahad, yang sekarang tengah running dan makin dikenali orang. Aku nak cuba bersaing kat dalam dunia branding. Ramai juga yang cuba cabar aku. Kata dah power marketing, masuk branding. Well, I'm here. Aku akan masuk. So, book publisher di luar sana, wait for me. Itu je lah. Aku boleh bagi tahu. Okay. Jadi kan, untuk mereka nak belajar daripada Tuan Syam kan. So basically ramai juga mungkin yang rasa apa yang Tuan Syam rasa. Okay, apa yang Tuan Syam rasa tentang nak mencari bisnes apa, tak tahu produk apa nak jual dan sebagainya kan. Boleh tak Tuan Syam explain sikit step by step macam mana Tuan Syam boleh dapat education tu sebagai niche. Untuk orang lain yang tak jumpa niche masing-masing, macam mana Tuan Syam boleh kongsikan ke dia orang? Ini kalau aku share ramai pesaing aku ni. Bukanlah dapatkan niche education tu, tapi whatever niche yang sesuai dengan hati dia orang lah. Okay, firstly, aku akan tengok untung dulu. Ramai orang target sale. Kita pendek dia kalau sale RM1 juta, untung anda RM50, apa cerita So, bila aku study, first aku study pasal untung. Untung margin yang agak tebal. Aku akan study pasal margin yang agak tebal. Ada beberapa faktor bila kau adalah marketer, kau nak pilih niche apa yang kau nak pilih, ada beberapa faktor yang kau akan ambil kira. First, margin. Itu yang pertama. As marketer pula, kalau usahawan dia akan fikir margin. Kalau marketers, dia akan fikir cost per purchase. CPP. Itu kedua. Kebanyakan marketer akan setuju sama benda ni. Cost per purchase. First, kita nak tahu margin. Kedua, kita nak tahu cost per purchase. Ketiga, the absolutely average order value. AOV. Marketers plus usahawan, dia akan tahu pasal benda ni. So, sebelum aku nak buat pemilihan produk, aku akan test, macam aku cakap, aku lah marketing agency. So, aku test macam-macam business. So, aku tahu dia punya untung, dia punya rugi, kos barang dia berapa. So, aku study. Untung dia ni kecil, tapi dia still boleh buat business. Kenapa tak cari untung besar? So, aku malah nak masuk campur sebab aku marketer je. So, dalam masa aku handle klien-klien orang tu, aku study, aku belajar. Kenapa perlu jual produk ni? Lepas tu harga mahal lah, sekian lah, bla 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 apa semua. That's why, cara untuk aku membuat pemilihan adalah dengan 3 benda. Margin, cost per purchase, CPP, dengan average order value, AOV. So, aku dapat 3 benda ni, margin tinggi, CPP rendah, AOV rendah. Aku akan pilih produk tu untuk jadi aku punya business. That's why dalam banyak-banyak niche, baju, tudung, kasut, makanan, macam-macam lah aku study pasal benda ni kan. Bukan study je dan aku dah buat pun. Education, cost yang paling rendah sekali dekat pasaran, dekat Malaysia ni. Rasanya ramai tahu. Kalau aku bagi tahu ni pun, mungkin banyak owner-owner business education dia macam, asal Syam bagi tahu tu. Dia macam tak setuju lah pasal benda ni kan. Tapi dah Miro tanya aku beritahu. Kau jangan marah aku pula. Aku share. Okay, tadi kan Tuan Syam ada share perkataan-perkataan seperti cost per purchase, average order value dan juga margin kan. Untuk mereka yang baru nak start business ni, mungkin diorang agak tak familiar dengan, dia keliru kan. tak familiar dengan perkataan-perkataan ni. Boleh tak Tuan Syam olah balik dari segi seorang peniaga burger, kalau dia nak apply apa yang Tuan Syam ajar? Peniaga burger ni susah sikit sebab kita dalam dunia digital. Kalau dunia digital aku boleh bagi. Okay, kalau peniaga burger aku boleh bagilah. Mungkin peniaga burger dia buat ads ke, dia buat apa ke, apa kos setiap pembeli yang datang ke. Aku bagi letak ni lah, nasi lemak lah. Sebab nasi lemak aku dalam industri nasi lemak juga. Okay. So margin tu kita nak tahu keuntungan bersih lah. Untuk satu pinggan yang dia makan tu keuntungan bersih dia. So macam contoh dah tolak kos ayam, tolak nasi apa semua, berapa satu pinggan tu bersih. Okay, itu yang pertama. Dia sebenarnya kalau dalam digital senang sikit aku nak cerita. Kalau offline ni dia agak sukar sikit aku nak bayangkan. So, ini yang menguji ni. Ini yang menguji kan. Okay. So average order value pula adalah berapa ramai orang yang datang kedai pada sesuatu hari tu selama sebulan. Okay, kat situ kita boleh tahu sale kita dekat average order value. Macam contoh aku sebenarnya kena tulis kan tau. Kalau cakap pun payah. Buat je, tulis kat udara. Tulis kat udara. Aduh. Okay, dia macam ni. Kalau kedai makan, AOV tu boleh ditetapkan dengan berapa meja kita ada, dengan frekuensi berapa ramai orang datang kedai kita. So contohlah,
dia sebenarnya kena tulis, tak dapat jawapan tepat, tapi ni aku agak-agak je lah, korang jangan kecam aku pula. Kalau betul-betul nak jawapan tepat, meh datang jumpa aku tulis jawapan tepat tu korang. Okay, so untuk agak-agak je, macam contoh dekat satu kedai tu ada 10 meja. Dekat kedai tu ada 10 meja, lepas tu yang datang pada pada sesuatu hari tu, average dia adalah 15 orang. Okay, ada sehari tu datang 20 orang, ada sehari datang 30 orang, ada sehari datang 14 orang. So tambah tolak bagi, average dia adalah 15 orang. Lepas tu kita kena tahu pula average orang makan tu berapa. Macam contoh kalau kedai nasi lemak, nasi lemak biasa, telur mata, itu wajib. So itu kita dah ambil RM6. Takkan dia beli nasi lemak je, confirm. Paling cikai pun dia ada teh ais. So kita kat situ dah ada RM8. So RM8, lepas tu contoh dia ambil satu lauk ke apa-apa lauk, ada yang mahal, ada yang murah. So kita averagekan dia. Satu pinggan nasi lemak, customer datang RM12. Itu adalah average order value, AOV. Satu customer dah RM15 kan? 15 ke 12 aku cakap ni? 12. Okay, satu customer RM12. So kalilah 12 kali 15 untuk satu hari, 15 kali dengan sebulan. So kat situ kita dapat AOV, average order value. So kat situ kita boleh forecast kita punya sale sebenarnya berapa. Itu AOV untuk kita forecast sale kita. Itu yang pertama. Margin, faham margin. Tolak cost, tolak itu, tolak inilah. Kalau pening-pening guna kira untung. Kat situ korang boleh dapat lah margin. Nampak promote kan? Okay, kat situ dapat margin. Okay, CPP ni adalah cost per purchase. Okay, cost per purchase dalam bahasa Melayu ataupun lebih mudah ni dia fahami. Kalau ada orang baru masuk dalam industri ni, setiap action yang kita buat untuk membeli sesuatu ada cost. Contoh, aku datang kedai makan, membeli. Ada cost aku datang, ada cost customer owner kena tanggung. Cost customer kena tanggung untuk datang. Contoh cost dia adalah dia buat advertising dekat luar. Dia bayar influencer. Contohnya, dia bayar influencer tu dalam harga RM5,000. Contoh, dalam sebulan dia bayar RM5,000. So RM 5,000 tu dibahagikan dengan berapa ramai buat pembelian ataupun berapa ramai buat pembelian dekat dalam kedai tu. Beli makanan dekat kedai tu. So contoh, ada 100 orang. 5,000 bahagi dengan 100. Kau dapat cost per purchase. Cost per purchase ni pula, function dia adalah untuk kau tahu cost marketing kau nak keluar berapa next month. Itu bahasa mudah dia. Mungkin ramai orang keliru. Ini situation yang aku cerita pasal offline, bukan online. Kalau online cerita sudah lain. So kalau offline, nak tahu kita spending berapa marketing, bayar influencer berapa, bayar advertising kat Facebook berapa. Kau top up tu semua. Kau dah top up tu semua, itu adalah kau punya cost marketing. Nak dapat CPP, kau buka sistem post kau. Kau tengok berapa banyak bill kau ada kat situ. So contoh bill kau pada bulan tu ada 600. Spending marketing kau tadi ada dalam 6,000. 6,000 bagi 600 kau akan dapat CPP, cost per purchase. Kat situ kau nak spending marketing. Barulah kau boleh tahu kau punya untung ke, kau punya berapa kau nak kena spend marketing lagi. Contoh kau dah tahu kau spend marketing sekian, kau punya sale dapat sekian. Cuba kau spending marketing sekian, kau dapat sale sekian. Tapi tak semudah itu. Dia ada fundamental dia. Dia ada campaign dia. Dia ada teknik strategic marketing dia. Ini aku bagi senario yang mudah lah. Okay. So CPP tu untuk kira cost marketing. AOV tu pula nak kira sale. Itu bahasa mudah. Kalau tak faham, PM. Nanti aku share. Kalau aku balas lah. So maksudnya, dari segi apa yang Tuan Syam kongsikan tadi, kita boleh katakan waktu kalau mana-mana usahawan dia nak nak tahu bisnes dia tu okey ke tak untuk dia, ialah bila dia check semua tu, average order value ialah sales yang masuk, betul, tolak CPP which is cost dia, betul, dan hasil daripada penolakan tu ialah dia punya margin, dia punya profit, betul tak? Gross profit. Dia punya gross profit. Belum lagi net. Itu baru gross profit. Barulah korang tolak OPEX. Dah tolak OPEX, barulah korang dapat net. Okay. Jadi nak tahu yang bisnes tu okey ke, nak tahu bisnes tu okey, nak tengok gross profit ke net? Net. Tengok net? Tengok net. Kalau tanya aku tengok net. Kalau hijau, selagi kau hijau, bukannya dekat break even, okey mah. Kalau kau dekat gross, kalau kau dah kau punya net tu merah, negatif, itu sudah pening. Kalau tanya aku lah, ada orang berpegang kepada gross, ada orang kata, alah, selagi bisnes break even, okey lah. Kalau kau bisnes kau break even ataupun merah, itu namanya kau bisnes
Fasabilillah apa? Fisabilillah. Fisabilillah. So depends lah. Tapi kalau tanya aku tengok net. Kalau hijau aku tu banyak, maksudnya ini cash reserve aku. Memang aku tak pakai pun. Sebab aku pastikan OPEX aku tu tolak semua. Dah tolak semua, tinggal net. So net aku ni adalah cash reserve aku. Memang aku ambil sebiji ni, aku terus letak sana. Satu akaun baru. Lepas tu itulah untung. Betul contoh kita nak scale up. Baru aku sauk net ni masuk dekat sini. Lepas tu kita tengok ada untung lagi ke negatif. Kalau negatif kita scale down. Kalau positif kita scale up lagi. Kita sauk lagi. Lepas tu dapat positif lagi, kita masuk sini pula. Gitulah. Hari tu kan saya ada interview juga episod Laga Lutut dengan salah seorang kira panggil konsultan lah. Okay. Jadi dia mengatakan benda yang sama lah, lebih kurang gunakan duit untung tu untuk buat marketing. Cuma scale up lah. Okay. Masalahnya lah kalau marketing menggunakan duit dan bisnes pula baru nak start, duit tu dah dari mana? Aku sebenarnya tak nak share benda ni. Aduh, kau lah. Makin banyak orang soal aku dan DM aku ni. Aku buat bisnes tak pakai duit sendiri. Kau saja ke buka topik ni? Bukan, maksud aku. Maksud aku untuk orang ramai. Okay, dia macam ni. Ramai. Macam mana? Style aku buat bisnes, sebab aku punya cikgu ni Mak Saleh. Aku tak belajar dengan orang Melayu. Aku belajar dengan ada satu guru aku ni, dia Mak Saleh, nama tak boleh reveal. Dia memang Mak Saleh, dia memang ajar aku kalau nak buat bisnes guna duit orang. Kau nak pakai duit siapa-siapa lantak kau. Kau nak pakai duit bank ke duit apa kau pakai. Jangan pakai duit kau. Itu cikgu aku ajar dan aku pegang sampai sekarang. Okay, dan make sure bila kau pakai duit orang tu, kau dah well prepare. Kau dah ada campaign, kau dah ada game plan yang solid supaya kau boleh dapat income yang kau buat strategi tu. So, kalau tanya aku macam mana aku buat bisnes, aku akan guna investor. Aku akan guna facility yang ada kat Malaysia. Banyak facility kat Malaysia. Kita ada Tekun, kita ada Mara, kita ada PUNB, kita ada macam-macam lah. Lepas tu kita pula kat Malaysia ni sebenarnya bersepah-sepah investor. Cuma korang je tak tahu macam mana nak pitching. Takkan aku nak kena ajar cara pitching melobi investor waktu podcast ni kan? Tak boleh kan? Boleh je. Jangan. jangan. Untuk mereka yang tak sure macam mana. Sebenarnya sebelum korang nak pitching investor apa semua, kena ada sedikit profile lah. Macam contoh kau nak buka bisnes, make sure kau ada something background kat belakang kau. Macam aku nak buka marketing agency, aku dah handle bapak ramai company dekat luar sana. Bukan satu company yang capai juta pun aku pernah, 10 juta pun aku ada handle, 100 juta pun aku ada handle. So profile tu aku jadikan di satu profile. Maksudnya company profile, bukan company, profile client. So contoh aku ada case tadi klien-klien ni, lepas tu aku memang ada letak reference kat bawah tu. Memang ada satu PDF lah memang aku sediakan. So bila aku nak pitching klien, pitching investor, memang aku tunjuk benda-benda tu. Okay, ini result saya apa semua, ini ada reference, ini boleh call untuk make sure. Lepas tu company-company yang aku handle ni pula, dorang dah di-audit. So kalau tak percaya, kau tekan je SSM, kau tekan je COSEC, pup, memang keluar. Ni result dia, sama tak apa yang saya cakap. Kat situ aku pitching. Sebab style aku memang aku tak pakai duit orang. Dan sebelum aku nak pakai duit orang ni, style aku memang pakai duit orang. Sebelum aku nak pakai duit orang ni, aku akan pastikan background aku ataupun profile aku solid gila. Aku akan pastikan profile aku solid. Solid maksudnya? Aku pernah buat million untuk orang ke, 100,000 untuk orang ke, aku pernah handle bisnes ini ke, bisnes itu ke. Kalau korang bukan dalam industri aku, kena do something lah untuk pastikan profile kau solid. Macam contoh, kau nak yakinkan investor ni, kau nak sakau duit dia ni 1 juta ke 2 juta ni. Tapi kau kena make sure yang kau punya profile solid, yang kau boleh bagi tahu dia, okay, aku ambil duit kau 1 juta, aku boleh bagi dividen kat kau 10%, dia boleh dapat 100,000. So sebelum nak dapat dividen 100,000 selama 3 tahun ke 4 tahun, berapa lama kau nak deal dengan dia, kau kena pastikan kau pernah ada result yang kau pernah do something kat company orang lah. Takkan kau nak cakap, bro, pinjam 1 juta bro. Kau siapa aku nak bagi kau 1 juta? Aku nak buat bisnes ni. Bisnes apa aku nak buat? Aku nak jual kasut ni. Kau pernah jual kasut? Aku tak pernah jual kasut. Lah, memang tak lah aku nak bagi kau 1 juta. Sama juga kita nak apply dekat Tekun, dekat Mara. Diorang nak tengok kita punya company profile. Dia nak tengok duit keluar masuk. Tapi investor ni pula, cara dia nak pitching dia adalah dia nak tengok bukti. Betul ke kau capable untuk handle 1 million aku ni? Dan betul ke kau capable boleh bagi aku 100,000 dividen dan 1 million balik selepas 3 tahun?
So benda tu dia nak tengok. So benda tu lah aku buat. Okay. That's why banyak klien ataupun investor aku, dia biasanya 3 ke 6 bulan dia orang akan contact aku. Cik Syam, tak ada projek ke? Saya nak invest. Ada orang pula nak beria nak invest. Sebab dia orang dah shock rasa duit. Sebab aku guna duit dia orang. Sebab kita bila investment ni, aku akan make sure yang kita ada proper dokumen, kita akan ada stamping dan sebagainya untuk make sure yang benda ni legit. Dan kalau aku ada buat salah, dia boleh bawa aku ke court. Kalau dia boleh buat salah, aku boleh bawa dia ke court. So win-win situation kat situ. Dan aku akan make sure kalau tarikh tu aku bagi tahu 24 bulan 7 aku akan bagi duit dan dividen, pada tarikh tu lah aku akan bagi. Dan aku sendiri takkan buat klien aku kecewa. Investor-investor aku kecewa. Aku nak make sure yang diorang ni rasa best invest dengan aku. Ini apa yang cikgu aku ajar lah. The moment bila kita dah dapat capital tu from whatever sources lah, and then apa yang patut kita buat dulu? Kita patut fokus on buat produk dan set offer dia dulu ke, ataupun kita kena straight away buat marketing dia? Dia depends. Kau buat produk sendiri ke kau jadi fighter? Cakap pasal produk sendirilah. Produk sendiri. Kalau aku akan buat marketing dulu. Aku akan collect order banyak-banyak. Aku akan guna website. Aku akan collect order banyak-banyak dan sidai customer 2-3 minggu. Lepas itu aku dalam 2-3 minggu duit tu dah masuk, aku akan proses duit tu. Aku akan proses produk tu, itu aku bawa ke post. That's why kalau kau perasan kan, dekat Malaysia ni, dia dah bayar hari ni, tapi minggu depan baru dapat barang. Tu kira apa? Pre-order ke apa? Tak, dia bukan pre-order. Barang tu tak ada lagi. Dia kumpul order banyak-banyak. Yang orang tu dia nak jual, dia memang cakap ini pre-order lah, bukan? Tak. Dia tak cakap pre-order pun. Kalau kau perasan, dekat dalam website kan, kalau siapa tengok ni, diorang macam, oh shit, kau marketer pun marah aku kat nanti, nanti korang lah. Padahal korang jumpa aku ni kan. Aku minta maaf Okay. So, kebanyakan marketer kat Malaysia ni, owner business kat Malaysia ni, yang aku handle apa semua, aku tanya ada produk tak ada. Modal nak rolling tak ada, tapi duit marketing ada lah, pumpang kan. Just kita buat marketing tu. Kita buat marketing dalam masa seminggu tu, kita collect order. Contoh, dalam masa seminggu kita ada amount sekian, kita nak hit dalam 50,000 ke 30,000 dalam masa seminggu. Aku buat lah marketing pumpang, dapat 30 ke 50,000. Spending marketing sekian je. ROAS pula dalam 7-8. Pandai-pandai kira lah. So dah dapat duit ni. Pergilah kilang. Bawa order. Kalau order sikit jadi mahal. Order banyak jadi mudah. So dah dapat barang, barulah kita post. So biasanya 3 bulan pertama, kebanyakan owner business aku buat itu macam. Lepas bulan keempat, dia dah ada ready stock. Biasanya lah. Yang aku handle. That's why bila kita order barang ini, minggu depan mau dapat. Kalau kita beli kat website, Facebook ataupun Google. Customer tak bising ke? Bising. Habis tu kita kena, siapa yang handle customer yang bising tu? Tolonglah jangan ada customer yang tengok podcast ni. Kalau owner business aku okey. Cara untuk kita handle ni kita panggil control damage. Kita akan salahkan setiap sudut. Okay. Sudut pertama yang kita akan salahkan adalah minta maaf sangat-sangat Abang JNT. Kita minta maaf sangat-sangat Abang JNT. So biasanya kita akan salahkan Abang JNT. So kita akan create nombor tracking tu awal-awal. Okay. Kita akan create nombor tracking tu awal-awal. Betul cakap barang ni tak sampai lagi lah, apalah apa semua. Barang ni stuck lah, courier tak collect lah. Sebenarnya kita kumpul order. Bukan kita ya, owner business kat luar sana. Kebanyakannya ada yang setuju, ada yang dia bocor lah rasa kita orang. Tapi itulah hakikatnya. Yalah, kalau tidak macam mana kita nak tahu. Tapi kita tak scam. Kita cuma hantar lambat je. So memang damage tu berlaku, tapi kita control damage tu dengan apa? Kita bagi jajan. Pasal nak, kalau kita beli ni, kita dapat free gift ni. Lepas tu dia akan ada card, minta maaf kerana lambat hantar, bla 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 bla. Itu cara untuk control damage. Yes, korang nak buat strategi yang macam aku cakap ni boleh. Control damage. Korang kena layan customer tu, minta maaf kat dia, dia bebe, korang relax, chill, balas elok-elok. Okay, kami akan check dengan pihak operation kami. Yang ni pula salahkan kat sini, ni salah kat sini, ni salah kat sini. Okay cik, kami dah check, insyaAllah dalam 2-3 hari akan post. 2-3 hari lagi tak post. Lepas tu dia contact lagi. Okay cik, minta maaf cik, kami akan contact, kami akan check balik dengan abang courier. Lepas tu barang dah sampai, okay cik, barang dah sampai, ni nombor tracking, ni dah ada dekat detail ni, screenshot, sebagai dia percaya. Itulah namanya control damage. Kebanyakan owner business buat dekat Malaysia ni. Macam mana aku tahu? Sebab aku marketing agency. Sebab diorang selalu hire aku bila tanya barang ada tak? Tak ada. Habis tu buat marketing dulu dengan Cik Syam. Ayo, itu macam Layan lah. Aku pun layan lah.
Sama je Melayu ke Cina ke India ke, aku dah hadap dah diri aku. Sama je. So kalau kata nak kena buat marketing dulu kan, untuk kebanyakan usahawan yang dengar podcast ni, marketing yang macam mana yang paling terbaik untuk kita buat sekarang? Aduh, dia sebenarnya strategi tu. Dia tak ada marketing yang terbaik. Dia sebenarnya strategi. Funnel lah. Funnel. Flow. Funnel tu macam mana? Okay, macam mana? Aduh, tak nak share tu. Ramai orang tahu strategi aku nanti. Aku bagi basic je kan. Basic boleh? Ceritalah secara general. Aduh, kau ni. Dia macam kau idea aku. Okay, aku share. Okay. Biasanya kalau macam game yang aku cerita tadi, macam contoh nak dapatkan untung banyak. So, aku akan hire 5 ke 10 influencer. Dalam minggu tu. Ataupun dalam sebulan tu aku akan 5 ke 10 influencer. Aku akan ada allocate dalam contoh allocate tu 5,000. Aku akan contact influencer-influencer yang baru nak naik ni. Aku contact seorang aku contact. So bila aku contact diorang setuju, aku akan make sure diorang akan post selang 2 hari untuk pastikan wave tu naik. Wave apa naik? Pembelian, trafik. Okay, dapat tangkap? So aku akan pastikan pembelian atau trafik tu akan naik. Betul, dalam masa sama aku akan run marketing e-com. Kat situ lah. Orang beli. Dah dapat lah apa yang kita nak. So strategi ni ialah pakai influencer. Itu paling mudah lah. Paling mudah. Kau kata general lah tu. Takkan aku nak bagi betul-betul detail. Kalau terlalu detail kan teknikal sangat. Kalau betul-betul detail, aku boleh cerita, kita boleh cerita betul-betul detail, TTP, ATP, above the line, through the line, kejap lagi korang on the line nanti berhayal. So tu paling general lah. So influencer paling jadi. Kira macam Tapi paling tinggi impact dia lah. Tak juga. Tak juga. Okay. Kena ada strategi yang betul. Contoh kau buat influencer, tapi kau punya website tu cacar marba. Kau kena faham customer journey. Daripada first dia akan tengok video kat influencer. Lepas tu dekat influencer ni dia akan bagi bait. Dia akan bagi umpan. So bila umpan dah kena, dia akan cari website. Masuk website, kau punya website berterabur. Dengan website lambatnya, tekan loading 2-3 jam baru boleh loading. Betul nak add to cart dengan payah. Betul korang pula tak buat upsell dekat dalam website korang. Jangan lah, tak dapat result sepatutnya. Macam aku cakap, yes, influencer boleh jadi, tapi flow kena cantik. Kalau flow cacar marba, jangan enggak. Influencer, customer journey dalam website kena betulkan. Betul kena make sure yang journey dia dekat dalam website tu smooth je, cantik je. Betul ada upsell, betul barulah close. Lepas dah close tu, kita kena ada satu team sale untuk follow up. Adalah tentulah. Itu paling general lah. Kalau tanya aku tu paling general sekali lah. Tapi marketing agency Tuan Syam ni kan buat TikTok So basically kalau bukan buat e-com, buat TikTok lah. TikTok apa? TikTok shop ke? TikTok live ke? TikTok shop. TikTok shop. Beg kuning. So macam mana nak tahu yang iklan tu menguntungkan? Macam mana nak tahu iklan tu menguntungkan? Tengok influencer ROI lah. ROI lah. Tengok ROI lah. Untung ke tak? TikTok ni tak boleh cakap lebih-lebih lah. Sebab dia terlalu trend sekarang. Kalau aku share nanti dia macam orang tahulah strategi aku. Aku dah ada banyak pesaing sekarang ni. Boleh share sikit-sikit lah. Kau tanya lah, aku share. Okay. Apa kau nak tanya? Tak adalah, maksudnya macam kalau kata mereka yang mendengar, dia sekarang dah tahu, okay, so kalau kita nak buat bisnes, nak buat marketing, kita cari influencer. Itu yang paling bagi banyak impact. Betul. Dan kebanyakan influencer punya video ni, dia ada macam Duration. jenis-jenis video. Dia bukan jenis-jenis video. Jenis-jenis video yang influencer tu buat, berapa lama dia buat, apa konsep video dia. Boleh Tuan Syam cerita detail sikit dalam marketing tersebut. Video apa, kalau Tuan Syam boleh explain, video yang macam mana yang Tuan Syam tengok je, video ni boleh pergi. Ini teknikal. Tak apalah. Ini dah cerita teknikal. Cerita sudah panjang. Cuba sediakan whiteboard depan aku, baik aku tulis terus. Cuba cerita dari segi psikologinya ke, teknikalnya ke, fundamentalnya ke, supaya orang boleh faham. Sebab kebanyakan usahawan yang saya jumpa, diorang bila kita kata okay, nak buat marketing kita buat video, persoalan diorang ialah nak buat video macam mana. Macam tu. So cerita dia sikit je boleh tak boleh panjang sangat, dia sikit aku cuba ringkaskan Okay, untuk pemilihan influencer dekat dalam TikTok, first kau kena tahu kau punya niche ni sesuai tak dengan dia. Kalau tak sesuai, kau jangan masuk. Macam contoh influencer kat Malaysia ni banyak. Ada yang kaki gelik, ada yang betul-betul suka buat parody dan sebagainya.
Kalau dia sesuai baru kau deal dengan influencer tu. Lepas tu influencer tu pula, kebanyakan owner dekat Malaysia ni, bila dia dah bayar influencer tu, dia nak ubah konsep influencer tu tau. Macam contoh influencer tu suka memasak. Suka buat, macam contoh dia buat konten gelak-gelak, betul dia memasak kan. Lepas tu tiba-tiba kau suruh dia datang office kau untuk buat konten lah. Mana pergi video kau macam tu? Dia membimbel waktu memasak. Kalau kau letak brand placement, contoh kau tengah buat podcast ni kan, kau letak brand placement macam ni, so itu okay. Sebab itu memang influencer tu punya style. Tiba-tiba kau suruh dia datang office, mana jadi benda tu? Kalau dia jenis buat lawak, bahan-bahan orang, teruskan dengan lawak-lawak bahan-bahan. Selitkan benda-benda marketing kat dalam tu. So dia fikir macam mana untuk selitkan cara dia. Jangan tiba-tiba ubah dia. Itunya aku perasan kebanyakannya owner business bagi produk kat scan ni, dia ubah perangai influencer ni. Lepas tu video dia tak pergi. Lepas tu dia salahkan influencer tu. Tak, aku macam orang ni betul ke tak betul? So pemilihan influencer tu penting. Pemilihan influencer tu penting dengan watak dia. Contoh kalau niche kau tak kena dengan dia, kau janganlah ambil dia. Macam contoh aku education kan. Aku akan cari cikgu-cikgu. Influencer dekat Malaysia ni cikgu-cikgu ramai. Aku akan cari cikgu-cikgu. Aku akan cari orang yang selalu bagi awareness. Influencer macam tu aku cari. Tak ada tiba-tiba aku contact influencer Kanafly. Aku contact Kanafly. Kanafly buat parody pasal education apa semua. Takkan aku nak contact Kanafly kan. Aku akan cari orang yang dalam industri aku lah. Barulah video tu boleh pergi jauh. Untuk orang yang tak mampu dapatkan influencer, dia orang perlukan buat video sendiri. Macam mana video macam mana dia orang yang pada pendapat Tuan Syam yang menjadilah untuk dia orang kalau dia nak buat video. Susah tu soalan ni sebab apa pengalaman aku dalam TikTok ni kan. Video-videonya benar-benar ubi yang viral. Videonya aku shoot guna Nikon lah, guna Canon lah, Sony yang canggih-canggih kan. Tak pergi jauh pun. Aku pun beli. Pendapat Tuan rasanya kenapa? Salah, aku pernah tanya soalan yang sama ni dekat TikTok. TikTok pun tak bagi jawapan yang tepat kat aku sebenarnya. Aku pun sebenarnya tak ada jawapan yang tepat. Tapi apa yang diorang beritahu, teruskan buat video. Satu masa nanti akan viral. Itu je lah diorang beritahu. So maksudnya buat je video apa-apa. Buat je video apa-apa. Tapi style aku, ini aku beritahu style aku akan buat video by angle. Ada angle-angle yang aku akan buat. So macam contoh angle kalau education ni, angle dia sebenarnya susah sikit macam mana tunjuk angle ni. Angle tunjuk soalan. Orang suka tengok angle soalan. Ada angle nak tahu key point buku tu je. Ataupun ada angle nak tahu buku ni untuk siapa, unique selling point ni je ke. So aku akan buat content by angle. Tapi kalau post kat TikTok, dia tak pergi jauh pun. That's why bila aku buat content, aku aku punya objektif adalah aku buat content untuk run advertising. Maksudnya aku akan buat macam-macam angle, lepas aku akan run marketing. So aku akan tengok matrix dia. Ada lah macam-macam matrix, time stop lah apa semua kan. So aku akan baca matrix dia. So bila aku dapat matrixnya absolute, okay, angle ni jadi. So aku akan duplicate angle tu. Lepas tu aku run lagi. Yes, betul. Angle tu jadi. Itu style aku. Aku buat content untuk run advertising. Ada orang buat content, dia tak run advertising. Dia mengharapkan yang video tu viral semata-mata. Aku bukan ke arah tu kan. Memang aku declare siap-siap. Aku bukan orang content. Aku buat content untuk buat advertising semata-mata. UGC, konten-konten macam tu. Memang aku buat content untuk run advertising je. Memang aku jenis yang tekan. Aku memang tak mengharapkan yang ya Allah tolonglah video ni viral satu hari nanti. Tak, aku tak mengharapkan itu. Aku akan pastikan aku akan set up face by face, angle by angle untuk cari angle yang betul terbaik dan aku duplicate angle. Lepas tu dah okey angle tu, aku akan cari lagi angle-angle yang short. Aku takut angle tu mati. Biasanya bila aku buat marketing, sesuatu angle tu akan mati lepas maksimum 3 bulan. Paling kejap pun dia akan mati dalam masa 3 minggu. 3 minggu angle tu tak pakai, aku kena pakai angle lain. Kalau tanya aku, matrix apa yang aku berpegang supaya angle-angle tu mati? Adalah time stop, CTR, CTA dan adalah benda-benda kat situ kan. Itu lagi detail lah kalau nak cerita pasal matrix ni. Itu style aku. Aku bukan orang content, tapi aku orang content advertising. Buat content, run ads, tengok angle mana cun, data absolute, duplicate, jalan. Tengok sales semua okey, teruskan. Melihat kepada kejayaan Alif Shukri, dia punya jualan TikTok live dia, jual bag. Melihat kepada kejayaan Khairul Aming, jual paling latest dia jual rendang dan melalui TikTok ads, TikTok live.
Best ke? Patut ke untuk usahawan lain juga perlu buat TikTok live macam diorang? Dan kalau perlu, apa tips? Aku macam ni nak cakap aku banyak dapat jawapan ni tau. Saya introvert, saya extrovert. Khalid Shukri, Karul Amir extrovert. Yang jenis yang boleh ke depan. Aku introvert, aku tak suka ke depan. Kalau extrovert, aku declare siap-siap, teruskan. Buatlah konten sebanyak mungkin. Macam yang influencer-influencer kat luar sana kan. Macam aku selalu tengok Karul Aming, aku selalu tengok Ojen yang jual kunafa tu. Aku selalu tengok dia. So tengok yang abang yang jual lem sheng semua. Aku selalu tengok diorang memang power-power diorang punya konten. So diorang memang suka ke depan. So teruskan. Tapi macam aku dan orang yang macam aku ni, yang jenis tak suka buat konten ni, kita orang akan pastikan kita buat marketing menggunakan orang lain. Betul, kita akan buat advertising berbayar. Macam Pak Mat Western lah. Betul. Pak Mat Western kita pun tak tahu siapa owner dia, tapi dia akan guna orang lain. Dia akan buat advertising berbayar dan sebagainya. So kalau soalan kau tadi, kalau dia extrovert, teruskan je lah. Itu lagi jimat kos banyak. Tapi aku introvert. Aku tak mungkin ada orang letak statement kalau introvert tak ada lah masuk podcast ni. Yelah kau. Aku memang tak tunjuk muka aku kat mana-mana. Ini sebab memang panggil aku datang je. So aku memang tak suka dikenali ramai. Maksudnya dikenali ramai tu aku suka je. Cuma aku tak suka masuk media. Aku tak suka masuk dekat Facebook, dekat TikTok. Macam tu orang cakap pasal aku. Tapi semua aku tak suka. Aku lebih suka dia under table atau belah belakang dia. So style aku, orang macam aku ni, nasihat aku adalah kau kena menggunakan orang lain. Kau kena bayar orang untuk ke depan. Lepas tu kau kena fikir marketing, hire orang marketing. Kalau kau kerti marketing, alhamdulillah. Kalau kau tak kerti marketing, kau kena hire orang untuk buat marketing. Dalam masa sama kau cuba belajar untuk buat bisnes. So ada dua jenis manusia kat Malaysia ni. Dekat dunia ni, extrovert dan introvert. Aku introvert. Yang buat TikTok live tu, dia ada apa-apa practical step ke? 1, 2, 3 yang boleh pastikan yang dia buat live tu tak sia-sia boleh dapat sales? Ataupun buka kamera just merepek je? Tak juga. Yang ni pasal apa? Business ke? Business. Biasanya kalau aku handle marketing sesuatu company untuk live tu kan, TikTok kan, content seeding tu. Aku perasan orang tak buat content seeding. Tak tahu kenapa. Content seeding tu apa? Content seeding ni content sebelum kau nak buat live. Kau nak bagi tahu yang kau ada live ataupun kau ada bagi tahu yang kau ada offer sekian-sekian. Aku perasan orang buat live suka hati mak bapak diorang ni. Diorang turun live je. Lepas tu diorang salahkan. Kenapa view ada 10, ada 5, ada 3. Supposedly kau kena buat content seeding dulu. Kena ada satu content seeding yang power. Kalau dulu senang lah. Ada TTAM kan, TikTok Ads Manager. Boleh set up dalam tu. Sekarang GMV Max pening tau. GMV Max ni pula kalau trafik tak cukup, dia memang tak pergi mana buat ads kita. Apa maksud trafik? Orang datang masuk dekat kita punya shop. Tu trafik. Macam mana nak cari trafik? Influencer. Kau kena bayar influencer beberapa orang, affiliate beberapa orang. Ramai orang masuk kat kau punya beg kuning, kau punya shop. Kau run GMV Max, barulah jadi. Aku dah bagi jawapan cepu emas ni. Pandai-pandai lah fikir macam mana nak buat. So aku dah bagi hint ada ni. Itulah dia. Content seeding. Pasal live tadi content seeding lah. Secara teknikalnya, nak buat content seeding tu, saya pun ada terfikir juga yang bahagian content seeding tu sebelum buat live. Cuma mungkin ada yang tak pasti berapa kerap kena buat content seeding tersebut dan kena submit content berapa jam, berapa minit sebelum buat actual live. Cara dari segi praktikalnya. Praktikal Dia kalau nak buat posting minimum 3 kali sehari lah. Itu dah minimum lah. Itu apa yang aku praktikkan. Minimum 3 kali sehari. Tapi aku akan pastikan trafik aku tinggi. Content seeding dan trafik tu tinggi. So kalau kau buat content seeding, trafik rendah, sama je tak ada orang mau masuk live kau. So maksudnya pukul berapa, kalau 3 kali sehari, pukul berapa nak kena post? Trafik paling tinggi nak mampus kat Malaysia ni adalah pukul 5 pagi. Sangat tinggi. Try buat live pukul 5 pagi. Kalau sale tinggi, apa kata hantar komisen? Maksudnya content seeding tu nak post content dulu kan? Itu post 5 pagi lah. Pukul 5 pagi. 5 pagi,
9 pagi dengan pukul 8 malam. Oh, Ha. tiga masa tu. Aku buat waktu lah. Mungkin ada sifu-sifu kat luar sana yang declare suruh letak waktu-waktu lain. Tapi ini based on data aku lah, suka hati aku kan. So data aku memang mengatakan pukul 5, pukul 5 pagi, 9 pagi dengan pukul 8 malam. Kau buat content seeding waktu tu, lepas tu kau buat live selepas tu, memang ramai orang tengok. Maksudnya kalau kata buat konten sini pada pukul 5, kemudian pukul 9, then live pukul 12 ke? Ataupun live dah lepas 30 minit tu. Oh, maksudnya post 5 pagi, lepas 30 minit buat live. Buat live. And then pukul 9 buat post lagi. Betul. 9.30 buat live. Betul. Ni algorithm dia sentiasa berubah. Kalau dia buat masa sekarang, algorithm dia tu lah pukul 5, pukul 9, pukul 8. Kalau waktu raya, waktu puasa, algorithm ni sudah lain. Dia ada waktu lain pula, waktu post. Aku memang tak berpegang satu kata-kata je. Aku memang setiap season tu ada waktu-waktu dia. Waktu puasa lain, waktu Deepavali lain, waktu nak merdeka ni lain. Tunggulah waktu merdeka nanti. Kempen semua dah naik. So yang SME ni semua tenggelam. Itulah biasalah TikTok kan, pening-pening dia. Satu lagi kan yang saya tahu pasal TikTok ni, dia macam ada search engine optimization, SEO kan. Betul. Maksudnya kalau kita nak video kita tu orang boleh search, kita kena tulis sesuatu. Betul. Apa Tuan Syam punya tips untuk bahagian tu? Sebab kadang-kadang orang dia nak post video, dia tak tahu nak tulis apa kat caption tu. Okay. Kalau kedai makan, letak location. Terus letak caption tu location? Bukan caption tu location. Macam contoh macam nak cakap kedai nasi lemak Kelang. Okay, so tengok lah. Kau buka je ChatGPT, tulis hot keyword for SEO, search engine optimization, location, content, ni cara nak prompt content, nasi lemak Kelang, my location here. So listkan dalam 10 keyword. So dia list banyak-banyak. Gunakan salah satu tu, letak dekat headline kau. Ini orang ramai tak perasan kalau kedai makan lah. Kalau baju, jangan letak jenama kau. Kebanyakan orang suka letak jenama dia. Aku jam pala. Letak kain. Macam contoh silk ke, cotton ke, letak benda tu. Kat situ keyword dia. Itu yang aku pasal. So basically keywordnya tu lebih kurang kepada masalah ataupun solution yang yes, boleh juga. Lah. Boleh jadi juga. Masalah punya, solution punya, yes, betul. Kalau kedai makan dia melibatkan location. Kalau masalah kulit, problem, betul. Kalau macam nak cari solution untuk enjin rosak, letak problem macam contoh enjin apa, contoh tayar pecah ke kedai tayar, betul, letak location. So kalau ada 2 keyword kat situ, apa problem ataupun solution dengan location. Bila buka search engine, baru naik depan. Baru dia naik. Senang nak cari. Tuan Syam ada mention AI tadi kan? Aku suka panggilnya. Okay, teruskan AI. Pada pendapat Tuan Syam kan, AI ni apa dia punya, orang kata apa masa depannya macam mana? Apa impaknya pada kerja-kerja sebagai seorang usahawan, sebagai seorang marketer tentang AI ni? Boleh jadi in foreseeable future yang mungkin marketer dah tak perlulah kalau ada AI. Pendapat Tuan Syam dia memudahkan. Sebenarnya JMV Max ni adalah AI tu. Okay. JMV Max ni AI. Kalau betul-betul kita sit down tenang-tenang fikir kan. Mungkin ada yang setuju, ada tak setuju. Ya ke JMV Max ni AI? Yalah, habis macam mana dia boleh pergi berjalan-jalan suka hati dia? Dulu kita ada TTAM, TikTok Ads Manager, dan kita kena setting manually. Interest lah, pumpang-pumpang, semua manually. Itu kerja marketers. Bila ada JMV Max, marketers sudah dibuang. So apa pula kerja marketer? Kena fikir strategi. Campaign. Itu dah kerja marketers. JMV Max akan jalan sendiri. Tapi Alhamdulillah TikTok ni bagus. Dia bagi owner business ni berfikir. Tak ada strategi yang solid, trafik rendah, JMV Max tak function. So dia perlukan juga marketers untuk tarik trafik daripada luar supaya JMV Max ni function. Dulu waktu beta test, tak ada trafik pun tak ada masalah. Kau tekan je, memang dia pergi jauh. Tapi sekarang ni bila trafik tu tak ada, memang dia tak boleh pergi. Dulu
trafik ada ke waktu GMV Max beta? Kalau siapa-siapa ingat lagi waktu mula-mula tu. GMV Max beta, ada trafik ke? Kalau tak ada trafik ke, kau baru buka ke akaun TikTok kau tu, kau guna GMV Max, memang dia akan fly. Tapi sekarang TikTok dah tak tahu lah dia ubah ke apa kan. So AI ni dia memudahkan lah. Tapi dengan sama dia mematikan sesuatu bisnes, sesuatu pekerjaan lah. Sebab aku pun orang selalu panggil untuk pergi automatekan company orang. So, bila aku automatekan company orang tu, ramai pula pekerja kena buang. Rasa berdosa. Pula. Itulah tu. Okay. Okay. Berkenaan dengan bila mungkin yang lain setuju kan tengok cara Tuan Syam berbisnes. InsyaAllah. Nampak macam aku rasa macam akan dia kena kecam ni. Tak kena kecam kan? kot. Nampak orang kata apa nampak orang kata apa, jati diri seorang usahawan tu tinggi lah. Nampak berani. Nak tahu juga apa yang Tuan Syam alami masa zaman kanak-kanak dulu yang membentuk Tuan Syam seperti sekarang. Ada tak lah macam contoh, yalah mungkin mak, sebab rasanya Tuan Syam pernah kongsi yang mak yang masa kecil dulu tolong mak jual nasi lemak kan. So adakah keusahawanan tu datang daripada itu? Aku daripada kecil tak ada bapak tau. Dia besarkan dengan atuk tau. Dan aku rasa hidup aku ni sedih gila dulu. Memang miskin piau kan orang kata. Makan nasi dengan air putih lah. Makan dengan ikan bilis digoreng lah bertahun-tahun macam tu. Orang lain pergi sekolah ada duit belanja banyak. Aku duit belanja 50 sen je. Kasut koyak-koyak apa semua kan. Aku rasa macam hidup aku ni sedih gila. So ada satu fasa tu yang aku ingat sampai mati kot pasal benda ni. Ada orang hina mak aku lah. Dia bukan orang lah. Ada orang terdekat kan. Kalau terasa dia mampu sama-sama kau. Mak aku naik kereta Honda dia. Lepas tu orang tu hina mak aku. Kasut tu jangan nak kotorkan kereta Honda ni. Kau tu dah miskin tak mampu nak naik kereta Honda. Itu time aku ingat sampai mati tau. Kereta Honda kau tu sekarang aku boleh beli 10 lah siut. Itu. Sebab tu bila aku dengar itu situasi yang buat aku berubah. Situasi yang buat aku berubah sebab kau hina keluarga aku miskin piau je. So dalam otak aku kan, memang orang miskin kena hidup macam ni je ke? Orang yang tak ada bapak ni kena hidup macam ni je ke? Kena hadap cacian, makian orang kaya kepala bana sekeliling. Itu yang aku fikir. Dan tu aku kecil lagi. Aku rasa macam orang memang pandang kita orang yang miskin memang macam ni je. Yang jenis yang tak ada bapak, mak kena sara anak-anak yang kecil-kecil ni. Lepas tu korang pandang kita orang ni macam hina gila kiau kan. Lepas tu korang layan kita orang ni macam sampah abadi. So daripada situ aku terdetik. Apa, one day nanti aku akan kaya. Aku tak nak layan korang macam tu. Tapi aku akan pastikan aku takkan layan korang langsung. Itu yang aku fikir. So daripada waktu tu, aku fikir 1001 cara macam mana nak masuk dalam dunia bisnes. Sebab aku nampak orang lain duk fikir masuklah government hidup secure apa semua bagai ada masa depan semua. Tak, aku pula fikir aku nak jadi usahawan, aku nak jadi businessman, aku nak duit aku non-stop masuk, aku nak duit aku infinity, aku nak cari dan sampailah sekarang. Aku tak cakap aku kaya gila apa semua, aku cakap alhamdulillah apa yang keluarga aku nak aku boleh bagi. Dan orang sekeliling aku memang dah tak pandang aku sebagai satu budak miskin lah sekarang. Mereka pandang aku sebagai seorang Encik Syam. Seorang yang ada knowledge, seorang yang ada nama dalam industri. Mungkin orang luar tak kenal, tapi orang yang bawah-bawah, yang bukan bawah, yang underground kebanyakan yang kenal. Sebab aku memang tak ni. So itulah aku punya turning point. Orang selalu hina keluarga aku, orang selalu hina aku. Yang betul-betul turning point tu ada orang hina mak aku tu lah. Honda je siut. Kau hina macam, kalau kau tak nak bagi mak aku naik, jangan bagi tahu. Cakap je. So mak aku tak naik. Mak aku dengan adik-beradik aku tak naik. So itu buat aku bengang gila. Dia macam, sial lah korang buat keluarga aku macam hina teruk. That's why aku memang 360 lah. Memang aku study gila-gila. Kita pun kenal waktu zaman study dulu, sebelum zaman study apa semua kan. Kau pun tahu aku
Zaman aku belajar dulu, aku kerja 7E, aku kerja kedai RM2, aku kerja buat repair laptop, repair handphone, aku buat website lah, macam-macam. Cik Mido ni kenal saya daripada lama dah. So dia tahu waktu dulu zaman saya belajar, saya buat 5, 6, 7, 8 kerja. Sebab apa aku buat 5, 6, 7, 8 kerja? Tak ada orang nak bayar aku punya yuran tau. Takkan aku nak minta mak aku pun tak ada duit. Mak aku sendiri pun tak ada duit. So aku sendiri kena kerja kau. Kalau ada orang cakap, Cik Syam kaya, boleh lah. Cik Syam banyak duit, boleh lah. Kau tak tahu apa kau lalui dulu. Korang sekarang belajar, mak bapak korang tanggung. Aku dulu belajar, aku tanggung diri aku sendiri. Aku kerja 7E malam, habis kelas aku kerja kedai RM2 dekat Kuantan tu. Lepas tu, aku pergi pula buat website untuk klien-klien, aku repair laptop, tukar LCD lah, bateri. Itulah duit sara aku. Untuk aku pastikan yang aku sambung belajar. Dan aku tahu dunia bisnes ni secara praktikalnya. Itu aku. Itulah turning point aku. Betul-betul aku punya turning point bila ada lagi orang hina aku, hina keluarga aku, lagi kaya aku akan jadi. Kalau hina aku lagi kaya aku akan jadi. Dan bila kau salah seorang yang hina keluarga aku tu, tak maaf, kalau kau susah memang aku takkan tolong. Ramai dah yang cuba chat aku, yang dulu hina keluarga aku, datang nak minta tolong aku, memang aku pangkah saya siap. Aku pangkah, betul-betul aku pangkah. Kau nak mati ke, kau nak hidup ke, kau nak merempat ke, itu masalah. Time aku susah dulu kau tak nak tolong. Kenapa aku kena ada waktu kau susah? So, tu lah. Itu turning point aku lah. So basically, daripada jalan tu yang membentuk jati diri seorang usahawan lah. Dalam itu aku lah, side aku lah. Cuma macam mana boleh menceburi diri dalam bisnes? Adakah Tuan Syam ambil job-job repair laptop, repair handphone tu sebagai salah satu langkah belajar bisnes? Sebab dulu kan mak aku kan jual nasi lemak semua. So aku belajar daripada situ lah. Boleh buat untung aku jual nasi lemak. Dulu kau orang hina orang jual nasi lemak. Tengok sekarang nasi lemak Saleha semua besar-besar. Jual nasi lemak je. Kat situ aku belajar macam mana nak jual nasi lemak. Aku belajar untuk meniaga. Dan tu aku tingkatan 3. Tingkatan 3, tingkatan 4 aku dah fikir macam mana nak belajar jual nasi lemak tapi dengan angka yang banyak. Nak cari customer lagi apa semua. So, maksudnya figura businessman pada waktu Encik Syam masa mula-mula dulu tu ialah mak Encik Syam lah. Belajar bisnes daripada dia ke? Tak belajar bisnes, banyak bergaduh sebenarnya. Tak belajar bisnes pun. Aku sebenarnya belajar sendiri lah. Lebih belajar sendiri sebelum aku jumpa aku punya cikgu. Seorang Mak Salih lah. Sebelum ni aku banyak langgar dinding. Lepas aku jumpa cikgu aku tu, itu yang bentuk aku. Yang betul-betul nampakkan aku pasal dunia bisnes dan marketing. Seluas-luasnya. Dia tak ajar bisnes lah, tapi dia ajar psikologi. Apa maksud tu? Kita, macam mana nak cakap menggunakan psikologi, kau boleh dapat duit dengan cara lagi banyak. Macam contoh kita nak close orang, kan kita kena tahu teknik melobi. Betul, macam contoh kita nak jual produk, kita kena tahu USP. Dalam USP tu kena ada something psikologi yang betul-betul power untuk cash orang. Ni aku punya cikgu aja. Dia sangat detail benda tu. Aku pun tak tahu macam mana nak explain. Kalau ada satu ilmu, dalam banyak-banyak ilmu yang Tuan Syam belajar daripada cikgu tersebut, Tuan Syam nak kongsikan apa kepada pendengar? Sebab tadi cakap pasal psikologi kan, saya pun tertarik juga nak tahu. Psikologi aku kalau betul-betul, tapi tak sebab ramai orang bila meniaga sesuatu dia terlalu membanggakan produk dia tau. Dia tak nampak kekurangan daripada side orang membeli. Tapi cikgu aku ni dia pentingkan kekurangan orang membeli tu. Maksudnya macam mana tu? Tak tahu macam mana nak cakap. Dia sebenarnya detail. Buat contoh lah, buat contoh. Contoh kita makan makanan ni sedap. Bagi orang makan, orang pun cakap sedap. Tapi sebenarnya makanan tu tak sedap. Okay. So psikologi dia macam mana nak perbetulkan dia adalah kena bagi makanan tu sedap lah. Itu pasal mudahnya. So apa yang psikologinya dari segi itu aku cakap susah aku nak explain. Dia psikologi ni susah sikit nak explain. Tak tahu macam mana nak explain. Sebab aku letak psikologi ni dekat marketing online je. Offline aku kurang sikit. Tak payah cerita offline. Cerita yang ikut selesa Tuan Syam nak cerita lah. Macam mana? Sebab untuk macam saya kan, saya tahu psikologi tu customer behaviour. Betul lah tu behaviour. Customer behaviour. Ini produk behaviour.
Oh, product behavior. Macam mana tu? Produk macam mana kan? Aku tak tahu macam mana nak terangkan. Sebab aku tak biasa terangkan benda ni. Sebab memang aku faham seorang-seorang je. Aku pun tak ada cerita dengan orang apa semua. Adakah produk tersebut kena ada bentuk tertentu ke ataupun Ya, betul. ada Bentuk sifat-sifat tertentu ke? Bentuk tertentu pun ya. Sifat tertentu pun ya. Okay, contoh aku buat buku sekarang kan. Aku cerita pasal buku aku lah. Psikologi yang kita biasa nampak bila dekat buku ni, diorang akan letak segala nenek moyang info dekat depan buku dengan belakang buku. Dekat bahagian summary, betul? So, kat situ ramai orang buat. Daripada dulu sampailah ni, ramai orang buat. Tapi sebenarnya dia ada impact dekat color. Dia ada impact dekat color, illustration. Apa kata kau buang info-info yang tak penting tu, bagi satu big impact headline je. Itu psikologi tu. Tu konsep dalam konsep psikologi tu. Dapat tangkap tak? Dapat. So basically daripada letak macam-macam info tu fokus kepada headline. Ya, betul. Itu konsep psikologi. Dia macam memudahkan cara. Aku tak tahu macam mana. Sebab aku seorang je faham benda ni. Aku pun tak pernah cerita kat orang pun. Okay. Okay. Satu last question. Dah nak last lah. Dah last lah. Yo. Oh ya tu? Yeah, last question kan. Tak boleh sejam lagi. Selalunya soalan ni memang saya bagi untuk semua guest lagi untuk podcast. Soalan last ni kan, bila suatu hari tu Tuan Syam dah tak ada, Tuan Syam nak dikenali sebagai apa? Kalau saya tak ada, saya nak dikenali sebagai apa? Tak pernah terfikir pula soalan ni. Kalau saya tak ada, sekarang fikirlah. Saya dikenali sebagai apa? Tak tahu nak cakap. Tak pernah terfikir. Cuma aku fikir kalau aku tak ada, kalau contoh aku tak ada, aku nak pastikan keluarga aku senang. Aku tak pernah terfikir pula orang nak ingat aku ke tak. Aku tak pernah terfikir macam benda tu. Cuma kalau aku tak ada, aku nak dikenali sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain. Itu je lah. Sebab aku tak suka menyusahkan orang, aku lebih suka memudahkan urusan orang. Aku tak menyenangkan dia, tapi memudahkan urusan dia. Itulah. Baik. Terima kasih banyak Tuan Syam. Saya doakan Tuan Syam punya... Risau lah, kena kecam. Apa, kecam je lah. Saya kali sebut. Wah. Saya doakan Tuan Syam punya kerjaya dan bisnes buku tu terus kembang mekar. Amin. Dan berkembang sampai Amin. tahun-tahun seterusnya. Amin. Dan kalau ada sesi lain, boleh datang lagi. Amin. Yang kali bagi tahu nak technical, boleh fikir siap. Boleh bawa kertas ke apa, boleh tulis kan. Technical ni kena tulis tu. Kita punya studio equipment tak cukup lengkap lagi. Modal. Mana bos? Bos. Alright, terima kasih. Terima kasih juga Mirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.